Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar? Sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Cikgu pun sihat. Alhamdulillah. Okey. Semua dah sarapan ke? Okey, kalau dah sarapan bagus, sebab sebelum kita mulakan kelas kita perlukan tenaga, okey, untuk kita lebih fokus di dalam kelas. Okey, cikgu nak seorang wakil tolong bacakan doa. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita baca doa dulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada wakil kelas kerana sudi bacakan doa. Okey. Okey, baiklah pelajar. Hari ni cikgu nak cikgu akan bagi awak tengok satu video. Okey. Awak tengok dengan teliti dan fokus, okey? Lepas dia habis video ni, cikgu akan bertanya beberapa soalan kepada awak semua. Okey? Okey, tengok dengan fokus dan teliti, okey? Okey. Semua dah tengok video yang cikgu bagi? Okey, kalau dah, okey, cikgu nak tanya nak tanya beberapa soalan kepada awak semua. Okey. Berdasarkan video yang cikgu bagi tadi, apa yang awak dapat dalam video tersebut? Apa yang awak tahu? Apa yang ada dalam video tersebut? Siapa boleh jawab? Yes, bagus. Apa yang ada dalam video tersebut adalah komponen okey, baiklah pelajar, dah tengok dah video tadi yang cikgu bagi tadi? Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanya beberapa soalan kepada awak semua. Okey, berdasarkan video yang cikgu bagi tadi tu, apa yang awak dapat? Apa yang ada dalam video tersebut? Okey. Dia tanam tumbuhan kan? Okey. Okey, dia gunakan teknik apa? Betul, teknik sistem vertigasi. Bagus. Okey. Kemudian, apakah cikgu nak tanya, apakah komponen-komponen yang ada dalam sistem vertigasi tersebut? Ya, bagus. Ada sel penitis, lagi ada tangki nutrien, lagi ya, ada polybag dan ada berapa lagi komponen. Bagus. Bolehkah tepukan kepada semua. Tahniah. Okay, baiklah pelajar, untuk pengetahuan semua, hari ni kita akan belajar satu topik 5.12 iaitu komponen utama sistem vertigasi, dan 5.13 lakaran reka bentuk dalam sistem vertigasi. Okey, baiklah pelajar, sila buka muka surat.